Walaupun terkejut Malaysia ni dibantai Croatia, tapi aku tak berapa pelik sangat. Masalah bola sepak Malaysia ni, kita tak boleh letakkan 100% beban tu kepada player. Masalah utama adalah management dan juga sistem bola sepak kita sendiri. Kita tak boleh nafikan yang kita memang tak ada sistem pembangunan akar umbi yang betul-betul tersusun. Liga senior yang katanya profesional tu pun acah-acah marbah. Ini apatah lagi bab pembangunan akar umbi. Tiap tahun sebenarnya kita harapkan miracle je dengan bola sepak Malaysia. Mungkin ada tahun kita dapat player dan squad yang solid, ada tahun tak dapat apa. Confirm player-player yang kena bantai Croatia ni tengah demotivate sekarang ni. So tak gunalah kita sebagai fan, tambah lagi pressure kepada diorang. Ada lebih kurang 10 hari lagi untuk diorang prepare beraksi di kelaikan Piala Asia tu. Head coach Spanyol Jordan Ribera dan manager Datuk Dollah Saleh kena cepat-cepat buat postmortem dan repair mana yang boleh. Hadap dulu kejohanan ni. Make sure player-player ni tak give up dan masih ada lagi jiwa